Wah, kali ni kita nak tanam pokok bunga pula. Cikgu nak kongsi dengan kawan-kawan. Kali ni cikgu nak tanam 3 jenis pokok yang senang untuk kita jaga, kita tanam dan boleh tanam dalam pasu dan juga dalam polybag kawan-kawan. Kawan-kawan kena ikut video cikgu. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Tami Milagro. Kawan-kawan, sebelum kita nak pergi tanam pokok bunga yang senang untuk kita jaga, pagi ni ada rezeki Cik Ita kawan-kawan. Cik Ita ada buah tin. Buah tin ni dulu kawan-kawan memang banyak buah. Lepas tu pokok dia nak mati kawan-kawan. Lepas tu Cik Ita jaga balik. Kali ni buah dia banyak kawan-kawan, tengok tu. Rezekilah pagi-pagi ni Cik Ita dapat pula sebiji yang masak. Bunga matahari, cikgu tahu ramai yang suka tanam pokok bunga matahari ni sebabnya dia senang hidup, senang jaga dan dia memang sesuai dengan iklim kita yang panas. Untuk pokok bunga matahari ni, cikgu suka dia kawan-kawan sebabnya bila kita tanam, dia boleh menghasilkan benih tu dalam jumlah yang banyak kawan-kawan. Bila jumlah yang banyak dan orang kata biji benih dia tu berkualiti lah. Jadi kita senang untuk kita simpan dia dan juga kita boleh tanam balik. Okey, bagi kawan-kawan yang tanam pokok bunga matahari ni banyak. Okey, lepas tu dia dah jadi biji benih, kawan-kawan keringkan dan kawan-kawan boleh simpan dia dalam peti sejuk bahagian sayur. Yang tu kawan-kawan boleh pakai bertahun-tahun. Cikgu pernah simpan sampai 1 tahun lebih. Lepas tu cikgu semai balik. Alhamdulillah kawan-kawan, biji benih tu masih boleh tumbuh. Bagi kawan-kawan yang teringin nak tanam pokok bunga matahari ni kawan-kawan, katalah kawan-kawan duduk dalam kawasan taman macam Cik Ita, tak ada masalah kawan-kawan, boleh tanam dalam pasu dan juga dalam polybag. Yang ni kawan-kawan biji benih bunga matahari yang agak besar, yang mana kuaci dia tu kita boleh makan kawan-kawan. Macam kita makan kuaci yang kita beli dekat kedai tu. Yang ini Cik Ita masih dalam percubaan, Cik Ita semai. Alhamdulillah kawan-kawan dia hidup. Cumanya dia tak ada pokok yang besar lah kawan-kawan. Harap-harap nanti boleh dah jadi pokok yang besar. Kalau yang ni bunga matahari yang selalu Cik Ita tanam tu kawan-kawan, yang banyak cabang. Yang ni pun pokok dia besar. Cumanya untuk yang ni kuaci dia tak boleh makan. Tapi yang tadi tu kuaci dia kita boleh makan. Wah, bunga matahari ni kawan-kawan, katalah kita tanam. Dia keluar macam ni kawan-kawan. Memang cantik. Kalau kawan-kawan letak dekat laman. Dan macam ni kawan-kawan kan. Terus berseri laman kita. Ni pula adalah bunga kembang 10. Mungkin dekat tempat lain dia panggil bunga ni bunga. Mungkin nama dia lain lah kawan-kawan. Sebab setiap negara mesti sebut nama dia lain. Tapi kalau dekat Malaysia, bunga ni kita panggil dia bunga kembang 10. Mesti kawan tertanya-tanya kenapa panggil dia bunga kembang 10 kan? Sebabnya bunga ni biasanya kawan-kawan kalau pagi-pagi tu dia kuncup je. Tapi bila dah pukul 9 lebih nak dekat pukul 10 tu, bunga dia baru nampak dia nak keluar mekar kawan-kawan. Tapi nanti kawan-kawan bila dah petang bunga ni dia kuncup balik. Okey, ada setengah orang suka tanam bunga ni, ada yang kurang suka sebab bunga dia sekejap je kawan-kawan. Tapi kalau Cik Ita suka sebabnya nak tanam dia senang. Hanya guna keratan batang pun kita cucuk-cucuk dekat tanah dah boleh hidup. Bagi Cik Ita yang ni bunga penyeri laman kawan-kawan. Kadang-kadang Cik Ita hias dinding Cik Ita dengan bunga ni. Cik Ita tanam dalam pasu, dalam polybag. Sebabnya bagi Cik Ita kawan-kawan, bunga dia senang hidup. Lagi satu, dia tak makan modal yang banyak kawan-kawan. Katalah kawan-kawan dah ada satu pasu, kawan-kawan cuba semai banyak-banyak, nanti dia akan jadi banyak. Bunga wingka dulu kawan-kawan dekat kampung Cik Ita, bunga ni Cik Ita selalu nampak banyak lah dekat halaman rumah mak Cik Ita. Tapi satu warna je kawan-kawan, warna ungu. Tapi sekarang Cik Ita tengok kawan-kawan, untuk jualan pokok bunga wingka ni dah boleh jual dekat TikTok, dekat Shopee. Diorang kadang-kadang jual anak pokok dan juga diorang boleh jual satu pokok kawan-kawan. Macam Cik Ita ni, ada separuh tu Cik Ita dah beli anak pokok daripada TikTok. Dan juga ada juga yang jenis satu-satu pokok kawan-kawan. Yang Cik Ita suka tentang bunga wingka ni sekarang ni kawan-kawan. Kalau kawan-kawan jenis yang suka tanam pokok bunga wingka, nak cari koleksi, kawan-kawan boleh je pergi dekat TikTok. Dekat TikTok Cik Ita pun ada kawan-kawan. Dia jual jenis yang anak pokok dia. Dia akan jual RM19. Tapi kawan-kawan akan dapat 8 pot. Satu pot tu ada 2-3 warna.
Bunga wingkai ni Cik Ita suka tanam dia kawan-kawan. Dia boleh melalui dua cara. Satu kawan-kawan semai dia daripada biji benih. Kalau kawan-kawan dah ada pokok wingkai ni nanti biji benih dia banyak kawan-kawan. Biji benih dia yang dekat tepi-tepi tu yang panjang-panjang tu kawan-kawan ambil. Yang dah jadi warna hitam tu. Kawan-kawan keringkan dan kawan-kawan tabur je dalam pasu. Jadi mudah hidup. Satu cara lagi. Kawan-kawan potong je pokok bunga wingkai ni. Ambil keratan. Dan kawan-kawan cucuk je dalam bekas-bekas yang kawan suka. Kalau kawan-kawan nak cantik, macam pokok bunga wingkai Cik Ita ni kawan-kawan semai. Satu bekas tu cucuk dia 3, 4 keratan. Nanti dia akan jadi banyaklah satu pot tu dia ada macam-macam jenis bunga. Warna dia macam-macam kawan-kawan. Dan kawan tengoklah tu sekarang ni dia punya warna dia macam-macam kawan-kawan. Sebab tu Cik Ita sekarang memang tengah tanam pokok bunga wingkai ni untuk mencantikkan laman Cik Ita kawan-kawan. Kalau kawan-kawan nak bagi pokok bunga wingkai banyak dia punya bunga kawan-kawan, selain kawan-kawan letak dia dengan baja bunga, kawan-kawan kena buang dia punya pucuk. Bila kawan-kawan buang dia punya pucuk, nanti dia bercabang kawan-kawan. Bila banyak cabang, banyaklah bunga kawan-kawan. Bunga wingkai ni, kawan-kawan boleh letak dia dekat panas. Cik Ita sukanya kawan-kawan. Sebab tu Cik Ita, kalau kat rumah Cik Ita ni, bunga tak banyak kawan-kawan. Cik Ita suka tanam bunga yang senang. Bunga matahari, bunga wingkai, bunga kembang 10. Sebab ni kawan-kawan, banyak-banyak bunga yang Cik Ita tanam. Bunga ni yang kekal dekat rumah Cik Ita. Jadi untuk video kali ni, Cik Ita nak kongsilah dengan kawan-kawan. Ni antaralah 3 jenis pokok bunga yang senang untuk kawan-kawan jaga, tanam ataupun kawan-kawan nak semai. Kalau kawan-kawan suka dengan video Cik Ita nanti, kawan-kawan boleh bantu Cik Ita tekan like, share, komen and subscribe. Cik Ita bukannya pakar kawan-kawan. Tapi Cik Ita suka tanam, suka share dengan kawan-kawan semua. Siapa dekat rumah dia ada tanam 3 jenis pokok ni, kawan-kawan boleh komen dekat bahagian komen Cik Ita kawan-kawan. Bagi yang suka tanam pokok bunga wingkai kawan-kawan, yang ni rahsia. Cik Ita rasa ramai yang tak tahu cara ni lah kawan-kawan. Okey, kalau kawan-kawan nak jadikan bunga dia satu bunga tapi berbelang-belang, jadi dia macam mix tu kawan-kawan. Kawan-kawan ambil batang wingkai tu, kawan-kawan belah dia dan kawan-kawan cantumkan dia solitip. Nanti dia akan tumbuh pucuk yang baru. Nanti pucuk yang baru tu bunga dia kawan-kawan. Katalah kawan-kawan ambil tadi warna merah dengan warna putih. Bunga dia akan jadi merah putih. Kalau kawan-kawan tak percaya, kawan-kawan boleh buat. Tapi masa kawan-kawan buat tu, kalau boleh, kawan-kawan letak dia dekat tempat yang redup. Jangan letak dia dekat tempat yang panas terus. Nanti dia tak nak jadi kawan-kawan. Kalau cara tu kawan-kawan tak yakin, boleh ke tak? Kawan-kawan pun boleh ambil wingkai tu. Tapi tak payah buang dia punya, maksudnya macam ni. Kawan-kawan ambil pokok wingkai tu, belah dia punya batang tu. Ambil pucuk bunga wingkai yang lain, kawan-kawan letak kat situ, kat dalam tu pun boleh. Tu cara dia. Sebab tu Cik Ita cakap bunga wingkai senang je kawan-kawan untuk kawan-kawan jaga, tanam dan juga kawan-kawan biakkan. Maksudnya kalau macam Cik Ita ni, Cik Ita akan biakkan cara yang macam tu. Kawan-kawan, dulu Cik Ita ni, Cik Ita tak suka sangat tanam pokok bunga kawan-kawan. Sebabnya bila tanam pokok bunga ni, kebanyakan kadang bila Cik Ita tanam tu, bunga dia sekejap je, lepas tu dah tak nak bunga kawan-kawan kan. Tapi bila Cik Ita jumpa 3 jenis pokok ni, bunga matahari, bunga kembang 10 dan juga pokok bunga wingkai ni, bila Cik Ita cuba berjinak-jinak lah menanam kawan-kawan. Wah, Alhamdulillah. Bila Cik Ita rasa tanam tu, dia hidup. Bila tanam hidup, Cik Ita rasa dia macam tak bazir masa. Lepas tu bila kita, katalah kita teringin nak buat koleksi wingkai kawan-kawan kan. Kita beli kat kedai pun harga dia taklah terlalu mahal. Bagi Cik Ita, kita masih mampu lah untuk beli. Alhamdulillah kawan-kawan, Cik Ita dah selesai untuk buat video kali ni. Kalau kawan-kawan suka dengan video Cik Ita, rasa bermanfaat, kita kongsi-kongsi ilmu, kawan-kawan boleh like, share, komen and subscribe. Kita jumpa lagi.